Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera yang dihormati pensyarah kursus Dr. Adiza binti Lamri dan penyelia Dr. Muhammad Hazrin Shah bin Hassan. Saya Nur Syahidatul Akhirah binti Ahmad Razali yang bernombor metrik D202311055943 akan membuat pembentangan proposal projek tahun akhir. Tajuk kajian yang dipilih iaitu persepsi guru bahasa Melayu di sekolah menengah terhadap pengintegrasian AI dalam pengajaran seni bahasa di daerah Raub. Yang pertama, pengenalan. Kajian ini dijalankan untuk mengkaji persepsi guru sekolah menengah terhadap pengintegrasian AI dalam pengajaran komponen seni bahasa di daerah Raub dengan memberi tumpuan kepada aspek penerimaan, kesediaan serta cabaran yang dihadapi oleh guru-guru dalam mengaplikasikan AI dalam proses PDP. Yang kedua, terdapat 3 pernyataan masalah, antaranya guru perlu sentiasa meningkatkan kompetensi serta menyesuaikan diri dengan pengintegrasian AI dalam amalan pengajaran bagi memastikan teknologi tersebut dapat dimanfaatkan secara berkesan dalam bilik darjah. Yang kedua, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tahap kesediaan guru untuk menggunakan AI dalam pengajaran seni bahasa, sebagai contohnya keterbatasan infrastruktur teknologi dan sokongan institusi. Dan yang terakhir, beban kerja yang tinggi dan kekurangan masa merupakan antara halangan utama yang mengurangkan kecenderungan guru untuk mengintegrasikan AI dalam pengajaran. Seterusnya, objektif dan soalan kajian. Objektif yang pertama, mengenal pasti tahap penerimaan guru sekolah menengah terhadap integrasi AI dalam pengajaran komponen seni bahasa di daerah Raub. Dan yang kedua, membincangkan tahap kesediaan guru sekolah menengah di daerah Raub menggunakan AI dalam pengajaran komponen seni bahasa. Dan yang terakhir, menganalisis cabaran guru terhadap penggunaan AI dalam pengajaran komponen seni bahasa di daerah Raub. Persoalan kajian dibuat selari dengan objektif kajian. Terdapat 3 kajian literatur utama iaitu penerimaan guru terhadap integrasi AI. Menurut Tin Siew Che dan Helmi Norman 2024, mendapati guru sekolah menengah mempunyai penerimaan yang positif terhadap penggunaan AI dalam pengajaran dengan persepsi manfaat, kemudahan dan pengaruh sosial mempengaruhi kesediaan guru menggunakan AI. Dan yang kedua, pengetahuan dan kemahiran guru. Menurut Muhammad Rani 2025 mendapati tahap kesediaan guru bahasa Melayu untuk mengimplementasikan AI adalah tinggi dengan faktor pengetahuan dan kemahiran menjadi faktor utama yang mempengaruhi kesediaan tersebut. Dan yang terakhir, sokongan dan infrastruktur. Menurut Omar dan Muhammad 2023 mendapati bahawa tahap pedagogi digital, kemahiran ICT dan kesediaan pengajaran dalam talian adalah tinggi, manakala kemahiran ICT serta sokongan infrastruktur digital memainkan peranan penting dalam meningkatkan kesediaan guru menggunakan teknologi dalam PDP. Yang kelima iaitu metodologi kajian. Reka bentuk kajian ini merupakan kajian kualitatif dan menggunakan kaedah temu bual separa berstruktur, dan instrumen kajian ini iaitu protokol temu bual separa berstruktur. Kajian ini menggunakan kaedah persampelan bertujuan iaitu 5 orang guru bahasa Melayu di daerah Raub. Seterusnya, teknik pengumpulan data yang mana pengkaji menggunakan teknik temu bual separa berstruktur dan nota lapangan. Kaedah analisis data yang digunakan iaitu analisis tematik, yang mana analisis tematik merupakan satu kaedah yang fleksibel dan sesuai digunakan untuk meneroka pandangan, pengalaman dan persepsi responden terhadap kajian yang dilaksanakan. Dan yang terakhir iaitu kesahan dan kebolehpercayaan. Pengkaji menggunakan teknik audit luaran. Teknik ini melibatkan semakan individu yang mempunyai kepakaran sesuatu bidang. Akhir sekali, kesimpulan, kajian ini diharapkan dapat memberi gambaran yang lebih jelas tentang tahap penerimaan, kesediaan dan cabaran guru terhadap penggunaan kecerdasan buatan AI dalam pengajaran seni bahasa. Di samping itu, kajian ini juga diharapkan dapat mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan AI serta punca yang menyebabkan guru kurang mengintegrasikan AI dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Sekian, terima kasih.